Ngam cantik. Eh. Tepi. Tepi. Hei Jenny. Oi, orang bukan suruh menari. Tepi. Okay. Aduh. Sorry lah. Orang nak buat video budak intern ni. Budak Gen Z memang macam ni budak Gen Z. Aku nak review R25 ni, dia berlari pula. Macam mana geng? Kita review R25 Sebelah aku start, aku nak minta cameraman. Cinematic. Yeah, legend status, ask about them. I've been putting in work, collecting, fuck the fame. Up in the stat while they watching the 10 in the game. Either you in it or just a critic, man, we ain't the same. I'm focused on making this history. Into my top 5, list is listing me. I never got an L on pass, this ain't no breeze. I had to make the workout last, the bill of steam is different. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah part tu. Kita janji video sebelum ni yang kau tengok dekat atas ni. Jadi cok-cek mana R25 V3 kan? Mana R25 V3? V1, V2. Mana V3 ni? Kita review R25 V1, V2. Tapi kemarin review V3, V3 nya tak ada. Jadi ini geng, aku dah tengok cinematic tadi kan, macam mana R25 V3. Dan saya tak tahu, ini salah satu motor team MSH yang ada. Kalau korang rasa nak tengok, boleh datang ke MSH. Dan saya terkedu sikit dengan owner ni. Owner dia ni tak reti-reti sabar. Sampai kita nak review motor pun, motor dah siap tukar cover set, dah siap tukar rim, dah siap masuk Brembo. Susah nak review macam ni, susah sebab tak standard. Aksesori dia dah tak standard. Tapi masih lagi untuk motor ni dalam keadaan engine standard dengan cover set standard lah. So R25, saya tak nak sebut HP dia, saya tak nak sebut dia punya spek-spek sebab dah banyak lah, 2-3 video dah kita dah review. Jadi apa yang nak review untuk hari ni, saya nak tengok apa yang betul-betul lain daripada R25 V1, V2 dengan V3. Apa yang betul-betul lain. Yang ni saya tak include dengan engine head semua sebab kau kena buka, kau kena tengok kod. Dan katanya ada beberapa sumber yang mengatakan head dah beza, kod dah beza, engine ada sedikit perbezaan. Tapi yang tu lebih detail lah. Saya nak buat keseluruhan apa perbezaan yang boleh kita nampak dekat motor ni. Okey, jom. Mari. Jadi untuk yang jelas dekat sini, perbezaan meter dari R25 V2 dengan V1 memang beza lah. Dekat R25 V3 dia dah pakai negatif film kot kita panggil. Dia punya ni warna hitam. Dan untuk R25 V3 korang dah boleh connect Y apps atau Yamaha apps sama macam R15 V3 sebelum ni. Jadi R25 V1 dengan V2 tak ada. R25 V3 ada. Perbezaan lain yang ketara dekat dia punya bahagian belakang ni. Ramai yang datang tengok V3 ni dia lebih ramping, dia lebih kurus. Sebenarnya hampir sama je. Cuma dekat bahagian sini selalunya R25 dia tertutup tau. Yang ni dia lebih ramping dengan dia punya cover set belakang. Bahagian rear dia ada angin. Memang dia R9 inspired lah. R15 pun dia dah ada start memang ada macam ni. Dia pakai konsep R9. Jangan tengok footrest. Footrest standard lagi. Geram je tengok. Bila owner nak tukar footrest, yang lain-lain dia tukar, footrest dia tak tukar. Macam mana cerita owner ni. Dan untuk R25 V3 kita ada port USB. Ni seronok kita tengok sebab dekat MSC juga kita terima untuk pemasangan CarPlay atau Android. Macam mana wiring dia, korang kena buka pergi dekat bateri, kena connect dekat bateri, kena cocok dekat fuse, jadi baru boleh on. Tapi sekarang dengan R25 V3 korang dah ada tempat USB port. V1 dengan V2 ada? Tak ada. V3 ada. Kenapa saya happy? Sebab benda kecil ni sangatlah menyenangkan untuk user-user yang nak charge phone atas jalan, yang nak pasang CarPlay, tak perlu nak kena buka cover set, nak kena wiring. Dah ada dah. Memang sebelah meter dia je. Dan untuk dia punya signal dia dah lain. Tak kat cover set dah. Signal dia dah ada dekat atas. Yang ni saya rasa dia macam pakai konsep CBR 250RR, pakai signal yang dekat atas ni. So memang berbeza dengan V1 V2. Teknologi kejuruteraan cover set. Untuk lampu depan terus sangatlah berbeza untuk kali ni. R9 inspired. Kau main. So lampu depan terlalulah beza. Korang nak beli bahagian part depan R25 V1 V2 takkan sama. Dia punya kita panggil head coil berbeza juga, takkan sama. Kod dia pun tak sama. Untuk side mirror punya position saya rasa sama. Dan untuk bahagian belakang berbeza. Yang ni kita review terus direct berbeza. Belakang sama dengan R15
A15V3, tapi owner kata dia nak tukar lampu aftermarket menggunakan A50V3 punya lampu. Kita tengok macam mana projek dia next. Eco memang kena kasih buang. Eco ni sangatlah menjanggalkan tapi untuk yang standard sebenarnya dah handsome dah, tak ada masalah pun pakai Eco standard. Tak adalah splash naikkan baju. Untuk riding position, memang dekat kedai kita ada Atto 5V1, Atto 5V2. Jadi position yang dekat bahagian belakang ni rasanya seperti dinaikkan. Jadi korang memang dapat position sport bike punya position, sebab Atto 5 dari V1 ke V2 dia memang fokus untuk sport touring punya penggunaan. Jadi dia lebih tegak. Korang boleh jalan jauh selesa. So MT25 dengan Atto 5 hampir sama, korang memang akan dilema. Tapi untuk Atto 5V3, untuk geng-geng yang nak rasa sport bike, korang dah geram dah. Atto 5 sebelum ni dia letak position sport bike, inilah masa dia. Memang ada perbezaan, serius. Seperti ditinggikan untuk bahagian belakang ni. Jadi kalau kau duduk belakang, kau akan dapat sport bike punya position. Okey, jadi untuk kita sentuh sikit bab dia punya mechanical pula. Dah pakai slipper clutch. Jadi bila korang drop gear, saya tak lock. Bila drop gear, memang perasaan dia sama dengan A15V3, A15M atau motor-motor lain yang ada slipper clutch. Jadi track day on ke tak on? Dah pakai slipper clutch kan? Dengan dia punya assist clutch, dari pembacaan dan penggunaan dia memang lembut daripada biasa. Jadi sebelum ni korang untuk clutch kan keras, korang kena pakai master pump betul. Tak perlu pakai master pump, dah pakai assist clutch. Pakai master pump saya takut satu jari je korang tarik clutch. Tapi itulah, pakai ke tak pakai clutch ni sebab kita nak masuk Q shifter. Dan akhir sekali kita nak review jajan sikit apa yang owner buat. Dia buat macam tak ada hari esok. Kita tengok dia dah masuk apa. Jadi untuk brake depan, owner dia dah masuk Brembo M3. Owner kata yang murah je. M3 depan dengan bracket Kamui PMP, belakang P34 dengan bracket Kamui juga PMP yang ada ABS. Untuk geng-geng yang nak masuk Brembo atau aftermarket caliper dah boleh pakai dah, sebab kita dah ada Kamui. Sebab masalah dia pada ABS punya position, sekarang dia tak ada. Dan untuk level kiri kanan, owner dah masuk SMRT MO7 atau kita panggil version, saya tak tahu diorang namakan model ni Corsa Corta. Korang dapat Corsa Corta punya feeling lah, saya tak tahu lah. Setakat ni nak dapat seketul macam Brembo berbeza lah, tapi SMRT kot okey lah. Solid pun solid, kau kena try. Untuk rim pun sama juga. Memang owner ni boros. Dia masuk RCB FG 525 dengan custom sport cap size 45. Korang perlukan ada lebih sikit dekat rantai supaya dia punya besar, poket besar dan dia lebih ringan. Jadi owner kata nak masuk 43, kita tengok macam mana dia jumpa tak poket 43 dia. Dan untuk yang belum tahu, RCB 525 adalah material force lah. Owner kata dia nak terbang, dia nak nampak bonggol, dia nak terbang. Dia nak ringan, lebih ringan katanya. Dan untuk dua aksesori tambahan bagi kita special lah, dan kita masuk sendiri custom punya cover set. Warna dia memang kita ambil daripada owner, suka grey, dengan kita letak sedikit warna MSH dan warna silver R1M. Dia pakai Atto 5V2 dengan cover set yang sama. Dia repeat balik dengan cover set yang ni. Dan untuk pengetahuan untuk geng-geng Atto 5V3, ini kita nak promote sikit. Ini dia paling handsome sekali. Ini premium lah. Untuk exhaust, MSH dia dah keluarkan cutting yang lagi sangat lagi kemas, sangat kemas. Kau boleh tengok position exhaust ni, dia keluar cantik. Sebab kita dari dulu kita dapat komen, kalau geng-geng track day, geng-geng corner mesti exhaust terseret dekat jalan. Jadi kemas, siap ada bracket untuk dekat kita ikat dekat chassis. Memang disediakan, memang dapat. Dan untuk cutting, korang kena standby keluar bajet untuk beli G1, sebab kita akan cutting korang kemas-kemas dekat motor, dekat full dari belakang kita akan ikat kemas-kemas. Untuk sizing, kita akan besarkan sedikit saiz dia ke arah A3. Jadi geng-geng yang Atto 5 sangat recommend beli exhaust dan dyno, beli ECU twin boss dan dyno, supaya dia boleh cater dengan korang punya performance. Yang A3 dah boleh standby untuk model ni. PMP saiz besar sikit daripada biasa. Macam biasalah, payung bunyi lah kan. Okey, kita start. So, conclusionnya, sebenarnya tak tersangka perjalanan ni kita boleh review Atto 5 ni. Sebab sebelum ni kita ada review, kita dah siap review dah Atto 5V3 sebelum keluar. Dah lah kita memang dapat keluar sebiji Atto 5V3. Untuk geng-geng peminat Yamaha yang masih kekal dengan
jenama kejutan cover set ni boleh jadikan korang next sport bike. Dan kita bagi tahu untuk R25 dah tak jadi favorite awam. Sebelum ni dia memang sport bike awam. Untuk sekarang-sekarang sebab kita dah ada model-model padu kat luar. SRK 250RD, QJ Moto 250. Kita ada terlalu banyak 250 saingan ZR2FR. Untuk geng R25 dah tak jadi awam dah. Telah dimakan zaman kalau kata. Tapi kalau korang minat pada R25, beli. Minat kalau minat. Kalau korang minat pada spek yang ditawarkan, R25 tak boleh bagi korang standard keluar Brembo, tak boleh. Korang ada darah yang mahal. Kalau korang kelar korang lengan tu keluar darah biru, jatuh pula keluar logo yang mahal, kau beli yang mahal. Sekian review R25 V3 dari MSH. Rasanya owner, kau bayangkan baru keluar 2 minggu dah jadi macam ni. Saya tak tahu owner ni nak kerja apa. Jadi untuk geng-geng yang tengah berfikir nak cari motor apa, boleh tengok video ni. Kalau kata nak lebih function, lebih padu, sebenarnya bukan R25 lah. R25 ni banyak aksesori. Untuk korang build not about R25. Beli yang dah siap, Brembo, memang CM motor atau SRK atau QJ motor lah. Jadi mana geng? 250 pilihan korang apa? Nak cari exhaust? Jom kat MSH.